Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai mengadakan program ziarah Mahabbah yang mana pada kali ini telah diadakan di Kampung Gelam Emas, Kota Putera, Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Gelam Emas, Kota Putera ini. Jadi diharapkan dengan kota infak yang diterima oleh penerima-penerima untuk program ziarah Mahabbah pada kali ini dapat memberikan manfaat dan juga meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima pada kali ini. Saya Muhammad Rizwan bin Mat Yazid selaku pengerusi JPKK Gelam Emas mengucapkan terima kasih banyaklah kepada 3 orang wakil Muslim Malaysia kerana sudi hadir bersama di Kampung Gelam Emas pada petang ni. Tak ada sakit ke apa? Kronik tak ada? Cuma ni lah history lah Kak Noh. Ada sakit ke apa Kak Noh? Stroke. Berapa lama dah kena stroke? 2 tahun? 3. Orang kena stroke tu belah mana? Belah kiri kanan? Kiri. Dulu terlantar lah. Berapa lama terlantar? Lepas tu ni masak siapa? Oh, Haji. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan semangat anda, mungkin misi kami di Muslim Malaysia ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program ziarah Mahabbah pada kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.